Kesilapan jual emas paling besar. Ada Menteri Kewangan buat silap besar. Dia umum awal-awal nak jual emas negara. Harga terus jatuh sebelum satu jongkong pun keluar dari bilik kebal. Tahun 1999, harga emas berada pada paras terendah. Menteri Kewangan Britain, Gordon Brown, yakin zaman emas dah tamat. Dia anggap emas cuma logam yang tak bagi keuntungan bulanan. Britain terus umum nak jual lebih separuh simpanan emas diorang. Bila pasaran tahu, semua pembeli tunggu harga jatuh. Britain lelong 395 tan emas melalui 17 sesi awam. Diorang cuma dapat purata harga $275 se-ounce dan kumpul $3.5 bilion. 2 tahun lepas lelongan tamat, pasaran emas naik mendadak, berpuluh kali ganda. Britain rugi berpuluh bilion pounds. Kesilapan ini lekat dalam sejarah kewangan dunia. 3 pengajaran dari kisah emas Britain ini. 1. Pakar kewangan paling berkuasa pun boleh tersalah nilai aset sebenar. 2. Aset tanpa pulangan bulanan tetap kukuh mempertahankan nilai kekayaan. 3. Emas paling murah adalah emas yang kita beli hari ini. Mula kumpul melalui account gap di Public Gold sebelum harga naik semula. Emas tak pernah murah kecuali dah jadi sejarah. Jadi, tuan-puan, pernah tak jual barang lepas tu menyesal bila tengok harganya naik teruk? Boleh kongsikan di komen. Moga perkongsian ini bermanfaat.